Baiklah, terima kasih. Saya akan terus ke tujuan utama. Kita sekarang sedang berdepan dengan tekanan inflasi yang serius dan taklimat ini adalah untuk memberi gambaran yang jelas dan strategik supaya kita boleh membuat keputusan dasar yang paling tepat dan berkesan. Okey, mari kita mulakan dengan berita yang nampak baik di permukaan. Angka inflasi November kita 1.5%. Nampak hebat kan? Malah, ini yang paling rendah sejak Februari 2021. Puncanya sebahagian besar disebabkan kenaikan harga makanan dan minuman yang lebih perlahan. Tapi persoalannya sekarang, adakah angka utama ini menceritakan segala-galanya? Jawapannya, tidak. Dan inilah yang perlu kita fahami. Kalau kita nak gubal dasar yang betul-betul berkesan, kita kena gali lebih dalam. Kita kena faham apa sebenarnya yang berlaku di sebalik nombor 1.5% ni. Pada dasarnya, ekonomi kita ni macam ditarik dari dua arah yang berbeza. Di satu sisi, kita ada inflasi tarikan permintaan. Bayangkan terlalu banyak duit mengejar barang yang tak cukup. Perbelanjaan pengguna dan kerajaan yang tinggi sedang menarik harga ke atas. Di sisi lain pula, ada inflasi tolakan kos. Ini pula bila kos nak buat barang tu sendiri yang naik. Fikirkan gangguan rantaian bekalan global, harga bahan mentah melambung. Kos-kos ni kemudiannya ditolak terus kepada kita, para pengguna. Dan anda tahu, bila kita cuba uruskan kedua-dua tekanan ni, kita akan selalu berdepan dengan satu dilema klasik dalam ekonomi. Kita panggilnya lengkung Phillips. Konsepnya mudah saja. Biasanya, bila pengangguran rendah, maksudnya ramai orang ada kerja dan berbelanja, inflasi pula cenderung untuk naik. Jadi, ini adalah satu pertukaran, satu trade-off yang sentiasa perlu kita seimbangkan dalam setiap keputusan dasar yang kita buat. Jadi, apa punca-punca spesifik yang sedang menekan kita sekarang? Okey, pertama sekali, corak permintaan lepas pandemik yang berubah-ubah. Orang ramai beralih dari belanja untuk perkhidmatan ke barangan. Lepas tu, patah balik. Ini cipta ketidakseimbangan. Kemudian, kita ada harga komoditi global yang tak menentu. Tapi yang paling penting, gangguan rantaian bekalan yang masih berterusan. Ini terus naikkan kos logistik, terutamanya untuk makanan yang kita import. Tambah lagi dengan tahap perbelanjaan kerajaan dan juga dasar promosi ekspor kita. Ya, ekspor tu bagus untuk pertumbuhan, tapi ia juga boleh kurangkan bekalan dalam negara dan memberi tekanan tambahan pada harga tempatan. Nah, bila berdepan dengan semua tekanan ni, kita tak boleh duduk diam saja. Bank Negara Malaysia ada satu kotak alatan strategik untuk bertindak. Ini bukan teori. Ini adalah tindakan-tindakan aktif untuk menstabilkan keadaan. Jom kita tengok apa senjata utama yang kita ada. Baik, ini dia tuas-tuas utama yang Bank Negara boleh tarik. Nombor satu yang paling kita biasa dengar, kadar dasar semalaman atau OPR. Naikkan kadar ni, pinjaman jadi mahal, ekonomi cool down sikit. Turunkan, pinjaman jadi murah, aktiviti ekonomi dirangsang. Semuanya untuk pastikan pertumbuhan jangka panjang yang stabil. Kedua, operasi pasaran terbuka. Ini macam bank negara menyuntik atau menyerap duit dari sistem perbankan. Tujuannya, pastikan bank ada cukup duit untuk bagi pinjaman kepada perniagaan. Kemudian, ada keperluan reserve berkanun untuk bank dan akhir sekali, panduan hadapan. Ini cara bank negara berkomunikasi dengan pasaran, bagi hint apa langkah seterusnya supaya semua orang boleh bersedia. Okey, kita dah tengok semua faktor ni. Permintaan, kos, alatan bank negara, semuanya penting dan dipantau rapi. Tapi, analisis kami menunjukkan ada satu faktor yang impaknya jauh lebih besar daripada yang lain. Satu pemboleh ubah yang paling kuat menekan inflasi di Malaysia sekarang. Dan inilah dia, penemuan utama kita, berdasarkan bukti dan data yang kukuh. Saya petik terus dari laporan. Adalah terbukti secara empirikal bahawa kadar pertukaran adalah faktor paling signifikan di sebalik kenaikan inflasi di Malaysia. Biar saya ulang, kadar pertukaran. Inilah punca utamanya. Dan inilah yang perlu menjadi fokus utama kita. Graf ni tunjukkan dengan sangat jelas macam mana rantaian ni berfungsi. Senang je, bila ringgit kita lemah, kos untuk import barang dari luar, makanan, alat ganti, apa saja, automatik jadi lebih mahal. Dan jangan silap, pengimport takkan tanggung kos tu. Mereka akan pindahkan terus kepada siapa? Kepada kita, pengguna. Hasilnya, harga barang di kedai jadi lebih tinggi. Ia satu rantaian yang sangat langsung dan jelas. Jadi, biar saya rumuskan dengan jelas dan mudah. Setiap kali nilai ringgit jatuh berbanding dolar Amerika, ia ibarat kita menyuntik inflasi terus ke dalam ekonomi kita sendiri. Inilah cabaran paling besar yang kita hadapi dan ia perlukan tindak balas yang paling bijak dan strategik. Dan kenapa kita perlu risau sangat pasal semua ni? Kenapa pengurusan inflasi ni sangat kritikal? Sebab ia berkait terus dengan matlamat utama kita. Kita perlu pastikan harga stabil supaya ekonomi boleh tumbuh secara sihat. Kita mesti lindungi kuasa beli setiap rakyat Malaysia supaya gaji mereka tak dimakan oleh kenaikan harga. Kita kena kekalkan keyakinan pelabur dan yang paling penting, wujudkan satu persekitaran ekonomi yang stabil untuk masa depan.
Sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu persoalan besar untuk kita fikirkan bersama. Dalam dunia hari ini, di mana ekonomi kita sangat berkait rapat dengan ekonomi global, modal dan barang bergerak begitu pantas merentasi sempadan, persoalannya ialah sejauh manakah sesebuah negara seperti Malaysia benar-benar mampu mengawal nasib ekonominya sendiri. Inilah realiti yang kita hadapi setiap kali kita membuat keputusan. Terima kasih.